Kita bertemu lagi dalam Sera Podcast episod yang kedua di season yang kelima. Dan hari ni tuan-tuan dan puan-puan, saya telah mencabar diri saya sendiri. Saya telah melakukan sesuatu, orang kata keputusan yang saya pun belum tentu lagi saya mampu menghadapi ataupun tidak. Yang mana saya membawakan anda bekas Malaysian sweetheart. Bekas Malaysian sweetheart. Pada hari ini kita ucapkan selamat datang kepada kedua-dua Nadia dan Nadia. Cepat Earring. Dia kata bekas. Dah start ke? Kenapa? Berapa dia bekaskan kita? Kita pernah bekas sweetheart. Kita Yalah. pernah ada berhubungan ke? Bukan bekas sweetheart Malaysia. Oh, Malaysia. Malaysia. Kita terlepas perkataan Malaysia tadi. Kita Malaysia. sweetheart you. Oh, tak ada. Salah. Okay. Dah orang boleh nampak kot. Orang boleh teka. Jauh panggang. Jauh panggang lah. daripada So, soalan yang pertama. Tu dia. Kita nak ucapkan ribuan terima kasih. Sebelum soalan tu, ribuan terima kasih. Sama-sama. Kerana sudi untuk melanyak saya di Sera Podcast hari ini. Sebenarnya ni adalah pertama kali orang menjemput The Nadias ke. Kami ada band dah. Kami The ada band Nadias. lah. Okey, The Nadias. Terima kasih kerana menjemput The Nadias. Baik. Saya sebab apa? Kita seronok sebab apa, buat pertama kali je kita dapat cari dua-dua orang sama nama, kebetulan yang sama usia, dan banyak lagi kita nak review yang sama tu nanti. Jeng. Tapi sebelum tu kita tanyalah nama betul, mungkin perkenalkan diri sikit lah. Mungkin ada orang kata Gen Z yang baru menetas semalam, Tu dia. yang tengok kakak ni siapa, macam pada tengok dalam cerita Lilo and Stitch ke. Elok pula. Elok sangat. Macam tu. So, macam Kami mana? budak Gen Z. Assalamualaikum. Terima kasih kerana mengajak kita orang. Saya adalah Nadia Akilah binti Bajuri. Okey. Panggil Nadia. Okey. Okey. Yang satu lagi Nadia? Dan saya pula Nadia Nisa binti Kamarudin. Yang kedua-dua nama ni merupakan nama sebenar. Ya, Nama betul. sebenar kami, dan kami adalah The Nadias. Jadi anak-anak yang baru menetas semalam. Menetas Hanya ada 2 Nadias di Malaysia. Ya. Itu Padahal 10,000 lagi. ada banyak. semua orang ada kawan nama Nadia. Nadia ni di Malaysia ni banyak. Dunia. Satu dunia. Tapi Common. kami claim kita orang diorang je. Yalah. Kita orang percaya. Dan pertama kali saya orang kata agak terkejut sebab apa, di mata saya sebelum ni Nadia Nisa ni saya nampak dia seperti gadis perempuan Melayu terakhir. Wow. Lepas tu pula yang macam kita tahu pula Nadia Akilah ni pula selalunya orang tahu kakak ni garang-garang, kalau watak-watak mak tiri, bawang merah, yang jahat sajalah, yang semua yang kira hak jahat tu. Betul lah. Tapi bila sebaliknya bila kita tengok hari ni dia macam lain. Siapa Mak Tiri? Siapa Tuan Putri? Aku pula. Kau berdaya kan? Jadi Semua kita nak lakonan. tahu lah. Kita nak tahu serba sedikit lah sebelum pada dikenali sebagai The Nadias. Wow. Sebagai The Nadias ni lah. Macam mana lah orang kata boleh bermula dan berkecimpung di dalam bidang lakonan yang kita tahu. Macam Kak Nadia kita ni, dia sebelum tu dia jadi penyanyi. Ada mungkin orang dah tak ingat rancangan apakah, daripada apakah, berapa orang ke dalam kumpulan tu ke apakah. Silakan. Right? Dia serba sedikit. Serba sedikit lah. Silakan. saja. Nadia satu. Okey, saya adalah budak Ampang dan ibu bapa Johor. Okey. Keturunan Jawa Batu Pahat. Ya. Wow. Juga Johor Bahru. Okey. Okey, saya sebenarnya kita pendekkan cerita lah, daripada kecil memang menyanyi. Dan saya mati-mati ingat semua orang dilahirkan boleh nyanyi. Bagi saya macam, so bila saya darjah berapa, bila cikgu macam suruh nyanyi tu, dia nyanyi teruk, saya macam kenapa dia ni kan bukan nyanyi tu, macam berjalan ke macam. Okey. Semua boleh buat. So pendek cerita, sekolah saya start menyanyi, ada grup-grup umur 14. Okey. 14 saya ada grup R&B. Okey. Kan? Okay, so nyanyinya sebenarnya saya tak pernah sangka yang saya akan lebih dikenali sebagai seorang pelakon, because saya tak nampak jalan tu, sebab saya rasa saya akan jadi penyanyi. Okey. Kemudian saya umur 18-19 tahun, saya pergi audition. Pendekkan cerita lah kan,
Saya pergi audition, saya tak tahu audition apa. Abang saya, pergi ni, kita pergi. Kau kena menyanyi, menari dengan berlakon. Hah, apa benda ni kan? Okey lah, buat je lah. Rupa-rupanya itu adalah audition tertutup untuk Puteri Gunung Ledang The Musical. Okey. First Okey. season. Ramai yang masuk semua budak ASK, budak apa, kerupang, Semua tuan puteri lah, semua tuan puteri lah. kaki naik melompat loh. Yang kita macam nari kita tak nyanyi, okey boleh nyanyi. Okey, masuk pop. Okey, dapat masuk. Hari pertama rehearsal, belah sini tengah warm up vokal. Belah sini musician tengah warm up. Yang belah sini tengah menyanyi. Saya rasa macam I'm home. Kalau tidak saya budak bisnes, international business ni budak, tak ada kena mengena. So saya macam ada dunia macam ni sebab kita tak belajar dekat ni kan. So dari situ saya stop kerja tetap saya. Nekat lah 2 minggu sebelum kita nak tour pergi Singapore tu, berhenti dan saya tak pernah pusing balik until today. Saya tak ada basic dari segi diploma ke, I wish I had, tapi masa tu masa yang berbeza kan. Ibu bapa kita kurang memahami dan bapa saya percaya saya business woman masa tu dan saya pun buatlah apa. Tapi sekolah seni saya adalah semua teater rehearsal saya dan orang-orang yang saya jumpa itulah sekolah saya. Itulah ilmu-ilmu yang saya ambil macam tu. Dan membawa ke bidang nyanyian dan kemudian ke bidang lakonan. Dan bawa ke bidang. Dari situ, daripada musical theatre tu, saya baru jatuh cinta dengan lakonan. Sebelum tu saya ada buat ekstra-ekstra sebab abang saya dia memang belajar broadcasting dan dia jadi AD apa semua. So dia panggil, kau tolong je ni tak cukup kan? Buatlah dapat RM20 buat. Tak faham benda ni, tunggu-tunggu. Benda ni tipu. Teknik kan? Tak organik. Mana boleh tadi, mana boleh kita kan ada graf lakonan teater. Rupanya kau kena teknik ni. Okey. Jadi bila dah buat teater kita dah jatuh cinta dengan proses escapism. Iaitu escapism saya, setiap orang sini adalah berlakon. Kita lari dari diri kita. Kita escape jadi watak lain. Dari situ saya jatuh cinta dan teruslah buat berlakon sampailah lah ni. Okey. Macam kita tahu, Nadia Nisa boleh menyanyikan satu lagu pada Boleh sangat. Sebenarnya sebelum dia pergi audition tu, I dah juara. I juara, I main music. Wow. Belah gombak. Tak payah. Baru nak pergi audition macam tu kan. Dia semua kedua kahwin ni gombak tu kan sapu lah. Semua I. Tak ada. Cubalah nyanyi satu lagu. Tak ada cara lain. I je. Okey, kita nak satu lagu. Saya nak lagu asli. Tu I body. Jadi kita kontra. Okey. Dia boleh. Saya tidak boleh. Mungkin mengaji boleh kot. InsyaAllah kena mengaji. Semua kena pandai mengaji. Contoh, macam mana boleh berada dalam dunia lakonan? Sebab kalau kata orang tak tahu, di hari biasa ni lah, orang ingat cikgu sekolah. Ui, ada nampak macam cikgu sekolah macam dia boleh jadi garang, dia boleh jadi dia tiba piak kita, ada hari dia boleh baik, ada hari waktu kita bagi hari guru punya hadiah dia boleh senyum-senyum. Jadi dia ada karakter tu lagi. Macam mana boleh tercetusnya yang kira aku sedap yang sebenarnya aku boleh berlakon. Boleh berlakon bila tu tak mau tahu. Macam bila yang kata kat diri tu macam aku sebenarnya boleh berlakon lah. Aku boleh jalan ke arwah ni. Tu. Macam dia menyanyi tu dia punya bernafas. Saya tu stage tu. Kan bila kita on stage, bila dari waktu sekolah lagi, sebenarnya daripada kecil lagi pun, daripada zaman umur saya 4 tahun, 5 tahun macam tu. Ibu saya lah basically selalu dedahkan kita orang kepada performing arts. Kalau ada persembahan apa-apa di tempat kerja dia memang akan push anak-anak dia. So anything lah yang membuatkan kita kena perform kan. Menyanyi, waktu tu menyanyi lah sebab kanak-kanak kan. Menyanyi, lepas tu menari, apa-apa saja sampailah ke sekolah rendah. Bila cikgu tanya siapa nak perform, saya akan tawarkan diri dulu. So masa tu memang tak ada rasa malu, tak ada apa, memang kita rasa confident kita boleh. Kita boleh buat. So daripada sekolah rendah lagi memang saya dah mungkin build up saya punya interest terhadap lakonan, and then membawa kepada sekolah menengah. And then sekolah menengah pun sebenarnya awal-awal tu kita memang sentiasa tidak diberikan watak utama. Macam ada
ada kawan-kawan lain yang mungkin lebih cantik daripada saya. So diorang akan dapat watak utama lah. Tapi aku nak juga berlakon masa tu. Lepas tu gini-gini dengan kawan, berlakon, main-main, sampaikan wakil sekolah, so menang. And then bila nak dah habis SPM nak apply universiti, kita tanya senior lah nak apply course apa yang berkaitan kan. Then diorang cakap memang performing arts kalau benda yang awak minat ni. Lepas tu pergilah tanya parents. Lepas tu kedua-dua ibu bapa saya tidak memberikan kebenaran itu. Kerana bapa saya juga adalah seorang businessman, ahli perniagaan. Jadi dia nak kalau boleh anak-anak dia pun ada background in business or anything yang boleh inherit dia punya perniagaan lah basically. Lepas tu cakap lah tapi minat kita ke arah lain kan. Lepas tu dia macam okay lah apa lagi yang berkaitan dengan tu. Lepas tu saya cakap tahu tak TV3? TV3 tu kan macam zaman 90-an. Mega. Kan 2000 memang mega. Semua orang macam TV3 Ya, kan. semua orang kalau boleh nak kerja TV3, nak pakai topi TV3, Ya, baju semua TV3. nak TV3. Bangga. Jadi kita macam okay apa kata wartawan cakap macam tu. Wartawan okey tak? Sebab pada kita apa lagi yang boleh buatkan kita muncul di TV. Kalau bukan pelakon, okey lah mungkin wartawan, pembaca berita. So dari situlah saya apply mass communication dekat UiTM. Sekali lagi. Dia macam ada current kan. Kenapa macam pernah Macam pernah dengar macam, lepas tu. kan betul kan. Lepas tu and then further degree in broadcasting. Dari situ saya dapat pengalaman tentang belakang tabir, bagaimana nak bawa sesebuah brand, macam mana nak build up satu program, which sebenarnya bila saya dah menceburkan diri dalam bidang tu, saya rasa benda-benda ni juga penting untuk saya menapak dalam bidang lakonan. So dia ada persediaan awal tu lah. Ada persediaan awal, dah tahu kamera apa, abang ni kerja apa, kenapa dia pegang kabel, mic ni macam mana, semua dah ada lah sikit background tu. Until bila saya masuk universiti, ketika saya belajar dalam course tu, one of lecturer saya kata, ada audition dekat 10 on 10 Pictures masa tu. Weh, mak ayam aku. Ya, lepas tu dia kata, yang ini kawan dia cakap kan. Kawan dia yang ni mungkin talent coordinator ke, talent casting ke masa tu, pergilah audition. Sebab di universiti pun saya melibatkan diri saya dalam pementasan juga. So mungkin dia nampak bakat saya kat situ, dia kata, pergilah try. So saya pergi try. Dan di situlah saya jumpa Osman Ali. Maka Pengarah. bermulalah Dia kata, perjalanan. you, let's go. So saya, walaupun saya rasa mungkin saya tak bersedia lagi, tapi dia kata dia percaya, kepercayaan dia tu lebih. Jadi saya macam okay lah. So go for it lah. Ni satu benda yang menarik. Yang mana saya dapat melihat dia punya orang kata kesamaan dia dekat sini. Apa dia benda yang sama dekat sini? Tak nak sama dengan dia. Ya. Dan benda ni pula ialah benda yang saya rasa budak-budak lani ni, perempuan-perempuan yang muda-muda lani hilang. Betul. Ni satu benda yang bagi saya salah satu bagus juga kita buat benda ni sebab dia nampak woman empowerment punya barang ni. Sorry, of course. Sebab apa? Kedua-dua orang ni kalau kita tengok ketika membuat pilihan nak jadi apa, dia tak hesitate. Betul. Budak-budak lah dia macam dia ada mental illness lah, dia takut lah nak buat, dia tak tahulah yang tu lah, yang ni lah, 1001 alasan. Dan tidak, kalau kita dengar dalam cerita ni tadi, tak ada siapa bagi alasan. Maksudnya tak ada siapa bagi alasan macam saya tak cantik jadi depa tak mau saya, jadi lantak lah saya tak boleh jadi pelakon. Tak ada. Tak ada, menempel juga. Ya. So nampak tak, itu maksud saya ialah satu kesungguhan. Mungkin boleh komen sikit sebab benda ni kita nampak karakter ni ada pada generasi yang awal ni. Bukan kita nak kata generasi yang baru ni tak bagus. Cuma kalau kata ada kualiti pada woman-woman kita pada waktu di zaman tu, dia tak salahkan lelaki pun. Macam aku tak nak boyfriend saya tak bagi saya jadi pelakon. Dia tak ada jadi masalah. Kalau aku Selamat jalan. Nampak? Kerja dulu. So saya lebih suka orang yang that's it. Aku nak buat barang ni kot. Pasal apa aku nak kena ikut lah. Aku buatlah dulu bagi berjaya. Aku tunjuklah kat apa. Mungkin boleh kongsikanlah sikit. Barang ni saya suka. Boleh kongsikan dengan adik-adik kita kat luar sana. Macam mana boleh adanya semangat dan juga keberanian yang macam tu. Kalau saya lah kan, ketika itu
saya pun macam, saya tahu saya nak pergi mana. Tapi Okay. saya tak tahu mana nak pergi. Macam tu. Saya Saya tahu tahu nak saya- pergi mana. Saya nak duduk atas pentas tahu tu mana nak forever. Okay. Tapi pintu mana aku nak pergi? Aku sesat ni. Lost. Okay. Okay. So when I said bila tiba-tiba masuk hari pertama rehearsal dengan budak-budak yang boleh buat semua benda ni. Diorang dah bertahun-tahun belajar ni. Dekat situ kita rasa macam orang dah bagi kepercayaan dekat aku. Dalam ramai-ramai Ramai tu. beribu-ribu yang pergi audition. Apa ni? These people yang saya sangat hormati. Tiara Jacqueline, Pat Ibrahim, Zahim Al-Bakri, Adlin Ahmad Ramli yang audition Port Nervous tau. Orang ni dia nampak something dekat saya. Kita confident tak adalah tinggi. Nah, Tapi sebenarnya. bila orang bagi kita tanggungjawab, kita ambil tanggungjawab tu, kita pegang itu sebagai amanah dan kita jalan. No choice. Okay. Kita tak ada choice, kita kena jalan je. Walaupun balik rumah apa aku buat, jalan je. Okay. Itu generasi kita punya work Sebab ethics lah. benda tu nampak clear sebab kalau kita tengok karakter lah kan, kalau contoh lah, kalau kata kita ada seorang anak gadis yang berpotokkan seperti Nadia Nisa sekarang, dia mungkin tak akan cakap dengan orang lain, dia akan maksudnya dia kita rasa dia ni akan disebabkan dia ada sifat-sifat macam ni pemalu, dia mungkin tak akan cakap dengan orang, dia introvert, dia tak pandai bercampur, dia sebab kita akan, tapi dok benda ni tak berlaku di zaman akak-akak ni. Kira macam maksudnya kita boleh jadi pendiam tapi kita boleh bercakap juga, tak ada masalah. Tapi betul tak, memang pada awal saya mula berlakon pun orang ingat saya sombong sebab saya kurang bercakap. Kan, tapi itu tidak menjadi alasan untuk kita macam tak pursue apa yang kita nak buat. Okey. And then bila macam dia cakap tadi, bila orang dah bagi amanah kepada kita, kita kena jalankan daripada A to Z. So apa cabaran yang kita lalui ketika itu, kita segan ke, kita tak pandai ke, tak tahu baca skrip ke, dialog ni tak tahu nak deliver macam mana ke. Jangan reveal. Kan, kita macam telan je, tanyalah. Kita tanyalah director macam mana, tanya soalan. Lepas tu kita baca sparring kita tu, dia buat macam mana, dia buat macam ni. Maknanya mungkin kalau aku balas macam ni, jadi kot. Dia Cuba. sahut ke? Jadi pula. Best. Okay, Kita take suka lah note benda kat tu. situ. Seronok. Conteng skrip tu. Benar. Sampai sekarang. Sampai skrip sekarang kita, foto kalau shooting. Yes, sebab Okay, so ada formal education on acting. Maksudnya tiba-tiba masuk tak kelas ada saya ke, bukannya. ada coach acting ke. Acting coach tak ada. Tapi kadang-kadang bila kita rasa tepu, kita pergi menuntut dengan Kita pergi. kakak-kakak. Boleh tak kongsikan nama kakak-kakak? Kak Kak banyak Farah kakak-kakak. Ahmad. Kita ada Okay. Aunty Ibu, Fatih, Ibu Fauzianawi. Fauzianawi. Okey. Kita ada Farah Rani. Okay. And dulu kita ada Miss Lina Mustafa. Miss Lina Itu antara Mustafa. cikgu saya juga dulu. So makna kata walaupun berada di peringkat ini masih lagi Masih mendapatkan lagi. rujukan dengan nama-nama ni. Kalau boleh dari awal lagi, you all try to Build a relationship lah dengan build dia a punya. relationship. Because kadang-kadang kita contoh kalau kita banyak buat series. Lepas tu Okay. lepas series A kita masuk series B. Hmm. Kita rasa kita okay. Tapi kadang-kadang mungkin reaction kita tersama atau something kita boleh macam aku rasa kita ada conversation. Aku nak buat tapi aku rasa pelakon aku macam dah tepu. Aku rasa aku nak pergi menuntut. Menuntut tu bukannya duduk dekat dalam gua ke apa. Kita sembang coffee-coffee yang macam Okay. kakak. I rasa ni apa pendapat you? Kadang-kadang kita tak, malangnya kadang-kadang sebelum kita start shooting, kita nak timing dengan director. Tapi kadang-kadang kekangan masa kan. Busy, So kita sembang dengan orang lain dulu. Dekat set, kita sembang lagi dengan director. So Okay. lebih banyak input. Hopefully lebih banyak benda baru kita boleh lahirkan. And sebagai seorang penglipo lara, kita panggil diri kita, kita nak benda tu. Kita nak variation. Kita pun nak lain. Kan? Kita nak lain, kita nak feel lain juga. Kita pun nak kita rasa mencari ni benda pasti yang ada lain. something happen macam tu. Okey, menarik. Sebab apa? Sebagai seorang bukan pelakon ni, kita tak nampak lah benda tu. Dan satu benda yang bagus ialah sebab bila kita tengok lambakan pelakon baru. Lambakan pelakon baru, jangan kata yang macam buat macam kakak pergi jumpa hak senior-senior ni. Depa pelakon dia jumpa di set pun depa tak tengok. Tak boleh. Sayanglah rugi. Rugilah. So benda ni sangat-sangatlah merugikan. Kadang memang ya betul depa tengah top dari segi followers, dari segi konten-konten di social media, tapi ambillah peluang ni. Sebab apa? Iyalah macam akak sendiri even dah ada dekat sini pun tak ada pun rasa macam aku dah power dah cukup dah. Tak payah lantak apa. Apa main belajar dengan aku. Kita sebaliknya. Kita orang sebaliknya. Kita orang nak
go back to your question yang Okay. sebelum ni tentang keyakinan Ha, diri, ha, ha, ha. tentang bagaimana you bawa diri you sebenarnya. Uh, kalau personally kita orang yang sebenar-benar, kita pun banyak skeptical tentang kebolehan Diri kita. sendiri. Okay. And that's when you need a circle. So itu nanti eventually secara organik you akan berjumpa dengan kawan-kawan sama kawan-kawan dengan sama kita. yang di set yang sama-sama melalui struggle yang sama, pengalaman yang sama dan vision yang sama juga. Okay. So bila dah jumpa tu kita macam akan bersembang lah. Tu masa dah habis. Masa Bye, habis kita lah. jumpa Bukan, lagi. bukan. Itu waktu saya makan ubat. Okay. Oh, makan Ya, ubat. saya akan bertukar jadi werewolf. Oh, Nampak dia ketak dah. dia tak tahu Okay. ubat kita. Jadi saya- Kita minum dulu. Dia tak tahu kita makan ubat tadi. Kan? So dalam circle-circle kita ni lah yang akan membantu kita juga. Kena ada Sebab support apa kita system. tengok Kena macam ada. pelakon ni contoh depa ada patch depa. Ya, Macam ya. pelakon ni dengan pelakon ni dia pengam, dia duduk sekali. Tak salah benda tu. Sebab apa? Okay. Ya sebab maksudnya itulah kenapa yang membuatkan depa sekali ni ialah vision depa, cara bekerja depa, apa yang Ya. depa faham sesuatu tu Ya. membuatkan depa jadi satu kumpulan yang ni geng-geng dia berlakon. Support system lah. Support system. Sebab Okay. Menarik. susah kan? Susah sebenarnya industri untuk berada dalam industri ni bukannya Betul. senang. So Betul. kita kena ada cari like-minded people, orang yang sama macam kita, struggle sama, happy sama, susah sama, senang sama. Supaya kita boleh tak rasa alone. Tapi rahsia simpan. Rahsia jangan. Kita berbalik kepada rahsia sebentar tadi. Bilakah pertama kali Nadia bertemu Nadia? Kau ingat tak? Dia ni memang short term memory loss. Saya memang macam cerita tu. Nemo. Macam ikan yang kawan Nemo tu, Dory Ya betul, tu. Ya, lah betul tu. saya. Apa Kalau dia nak dia cakap bagi tadi, gosip, ah, bagi dia tak ingat. saya takkan ingat. Oh, bagus Kalau lah. nak cerita Langsung. masalah, you boleh cerita. I boleh jadi pendengar yang setia you. Dan you kata, weh, tadi John cerita apa kat kau? Dia penting tapi aku lupa. Macam tu. Apa tadi dia cakap apa? Tu. So bila Saya ingat. pertama kali jumpa? Kita sebelum tu high-high lah. Tapi kita Ah. macam tu. Tak biasalah. adalah. Ya ke? Kali Tapi betul pertama, dia memang sombong lah aku juga tak dulu. sombong. Muka aku yang sombong. Sorry, kita Tapi chat betul je. kalau aku nampak garang. Dia Memang. nampak Ah. garang, gadang. Kan? Amazon. Saya memang wira Amazon. Dia Jangan kawan-kawan dekat saya dengan panggil. I. Ada jenis macam tu. Padahal saya bernafas je. Ya. Kerana saya Amazon. Ya. Tu Nani lah yang bagi Ah, nama tu kat ah. saya. Kita jumpa masa tu saya syuting dekat Langkawi. Oh, Sebulan. Okay. Kau tengok dia okey. Kan? So Okay. kita shoot dengan Isma Yusof, kita shoot 4 telemovie. Saya ada betul. dalam 3 telemovie dan salah satu daripadanya ada watak bernama Nada Nisa yang kena share bilik dengan saya. Kita tak ada my choice God. kan. Kau diam. Okay. Lepas tu I dah kecut dah masa tu. Macam lama. Oh, Kena kau share takut bilik dengan dia. Takut. saya Lagi dia ni pijak aku. Bar. Censored ya, please. So kita macam Nadia Akila ni dia suka macam bila dia seorang dia suka baca buku. Dia banyaklah hal-hal seorang. Macam share bilik pula. Kita tak boleh demand masa tu babe. So pergi and then kita shoot sama-sama dekat set tu macam sedap lah berlakon dengan Mina Gombak ni. Dan dia relax. Kan? Kali ni je tau aku cakap benda ni aku tak ulang dah cerita. Okay, aku Lepas akan tu- record episod ni Kau tak ingat sampai momen-momen ni? 10 tahun lagi lah. Sebab tu aku kena Aku ingat record. satu momen kita. Aku kena record. Aku rasa kau tak ingat. Ni Ha. bagi saya ni this is the first time saya jatuh cinta dengan Nadia Nisa. Okay. As a friend lah of course. Kita orang pergi pantai. Dia ni memang tak nak pantai. Saya ni mewarna. Puf kan. So satu hari kau dah Asyik. nak balik besok kan? Jomlah kita pergi naik jet ski. Yes, ke? Dia kata. Ya, jet ski je. So dia takut. So, sini aku drive dengan kau. Drive. Dia peluk saya macam ketat. Longgar sikit. Dan saya bawa dia jauh. Lepas tu satu hari. Jauh betul dia bawa.
pusing tah mana, pulau pulau lah, apalah jauh-jauh. sampai Sampai orang Langkawi Island Boy tu mai datang. Jauh-jauh tak Jauh-jauh boleh tak sini. boleh Oh sangat. sorry. Tapi ada momen sunset yang Icha macam, wait, bestnya. Aku macam, aku menang. Dan saya baru discover kehidupan. Kan masa tu. kesian. Oh. Sebab dia jadi mother awal. Ah. So dia jumpa perempuan gila ni. So saya yang remind dia tentang, hey, hidup ini bukan sekadar Macam kita ingat dah habis lah bila kita dah kahwin tu, dah ada anak. Lepas tu macam life kita dah habis. Macam tidak. itulah. Ada banyak lagi kita boleh buat. So dari situ, and then after that yelah kita momen sama-sama dekat pantai shooting. Nampak? Ni seorang kawan yang bagus kot. Dia ingat kan? I tak ingat dah. Selalu benda tu. memang macam tu. Selalu orang yang jampak jahat-jahat. Orang nampak teruk-teruk Dia yang boleh bagus. tinggalkan saya di pulau tu ketika jet ski tu. Boleh, aku boleh tolak je kau. Bagus sangat lakonan Willy dia. saya tinggal, Dia Willy tu kan, lah. aku tinggalkan dia di sini. Nah, supaya aku boleh menang Tolong, pelakon wanita terbaik. Macam tu lah. Tapi tidak. Kira mana kata zaman masuk ke dalam dunia lakonan lebih kurang sezaman lah. Atau Dia siapa dulu? Kau dulu kot. Tak juga, aku macam in out stage theater. Masuk tak sebab dia ada keluar, masuk keluar, masuk. Tapi kau ada di Rona Roni semua kan? Itu Abang Rona Izzat Roni je lah. Makaroni. Syari Tirana. Ketika itu Hari saya Tirana. Ya, paling ketika itu diingati. saya di universiti dan saya macam mengagumi diorang ni semua. Ya Allah, kenapa aku tak dapat Sebab kau bukan berlakon? dancer, maaf cakap. Masa ni macam tu kan. Bestnya cerita Best. ni. Tapi ketika itu kita tak boleh deny, hanya Syarul Izzat yang berani. Okay. Ketika orang tak nak ambil seorang Nadia Akilah, dia pump, kau nak ni, aku nak juga Nadia. Oh, Dia waktu tu memang orang tak mau ambil? Siapa sangatlah kita masa tu. Oh, kira maksudnya tak ada nama lagi lah. Kepercayaan belum wujud lah. Tapi dia okey. tengok saya dekat stage. Dia tahu cara disiplin kita macam mana kan. So yang dia tu yang saya kagum juga. Macam ketika itu I'm sure sekarang pun samalah. Pengarah-pengarah dia bukan saja discover pelakon tu di majalah. Tapi dia orang go to Tengok on the show. ground, dia tengok show and that's when Maksudnya dia scout talent. yes. Ya betul lah. Yang tu Ya. Dan benda tu bagus lah. Saya rasa sebab apa Bagus. dia betul-betul on ground. Orang ni orang yang berada di lapangan. Yang betul-betul buat benda ni sungguh-sungguh. Macam Osmali dia discover Remisa dekat hotel. Lepas tu dia tengok macam ni we want real people. Okay. Real people yang bukan go through beauty process Yalah, ke lah, kan tak yalah. yang memang real people tan skin kan ada jerawat ke apa ke yang ada. masam yang tu yang kita nak. Betul. Real, Sebab real. apa orang nak real people. Sebab baru benda ni akan relate dengan lakonan ni pula. Dengan orang-orang yang berupa real ni. Baru dia akan relate dengan kita. Sebab contoh. Kalau kita tengok drama Maghrib. Hero sudahlah kaya, handsome, jauh daripada kita. Tak pernah langsung dengan hero macam kita yang baru duk kira duit lain kaum berapa. Dengan seluar bandel koyak. Tapi nak pergi dating. Tapi nak pergi dating. Contoh. Teringin, Tapi hero ni tak ada. Dia masalahnya bukan nak pergi dating. Dia dah kaya. Dia dah kaya Dia dah siap dah. kaya. Masalah dia ada perempuan lain pula. Syarikat lain pula nak baterai dia. Kan. Jadi kita bukan tak mau kata tak bagus. Cuma banyak dah macam ni. Kita tak boleh nak relate. Kita tak nak relate. Contoh macam dalam lakonan sebagai watak antagonis. Antagonis ni memang kita nampak berkesan. Orang semua sehingga dekat luar pun orang rasa kakak ni jahat. Habis masa tu. Balik raya kena pukul. Masa Ramadan. Ambil. Awak ni macam tu. Kira orang macam orang terbawa-bawa. Percayalah. Tapi Bagus, saya suka. Masa tu shock semua watak jahat kita nak buat. Sampai habislah formula-formula tu. Tapi dengan syarat setiap watak jahat tu kena ada satu atau dua scene yang explain kenapa dia jahat. Sebab kita semua manusia. Ini Abang Izzat ajar saya. Okey. So kalau tengok semua watak-watak cika ke, watak apa, watak jahat semua Abang Izzat yang ambil kan. Semua dia akan buatlah satu scene nanti tiba audience akan macam oh tu cerita dia. Tiba-tiba orang suka behind gila story, watak behind jahat. story. Okey, mengapa dia jadi begitu? Sebab itulah dia Okey. macam tu. Ini kebijaksanaan yang tak dapat kita Kebijaksanaan. lihat kalau orang tak explain. Sebab tu penulis kena clever. Okey. Supaya kita pelakon ada redemption, scene redemption. Kita pun puas kan. Oh sebenarnya masalah aku ni. Macam so dari situ kita tengok semua orang kat dunia ni pun macam tu apa. Kalau dia problem mungkin dia ada backstory yang. Betul. Apa yang menjadikan dia Apa macam yang tu. Macam Nadia Nisa pernah diberikan watak jahat. sekali seumur hidup saya baru. Sekali je. Punya tak jahat tengok macam mana. Saya dah kata Punya. cikgu sekolah tadi. Punya tak jahat. Ya, saya sekali saja diberi. Sebab orang tak rasa jahat. Orang tak itu percaya. pun Orang tak itu percaya. pun baru-baru ni baru diberilah mungkin sebab
mungkin dari segi kematangan usia jugalah kot. Okey, Bila dah okey. usia dah matang, then they assume kehidupan kita pun kita dah melalui macam-macam, then maybe you can create this character. Tapi pada awal memang susah kan, memang kalau orang dekat TV ni orang nak tengok muka Yang macam sama, tu ya. yang soft, tak boleh sangat-sangat. Betul Kalau padahal kat luar ada je yang soft ni jahat yang buat dalam tapi tak diam-diam boleh. dan senyap ni buat perangai. dia tak boleh. So I mean itu choice yang mungkin TV station buat Okey. ataupun pengarah buat. Jadi kita pun ikut je Layanlah. lah. Cumanya antara kalau pemilihan saya pula, kalau watak yang baik sentiasa ni, saya kalau boleh nak diberi ruang kepada pengarah untuk saya masih lagi boleh kita tulis sikit apa yang benda-benda yang kelemahan dia juga. So at the same Lah. Okey. so dia tidaklah perfect. Nampak sempurna. Dia tidaklah perfect Faham, sangat faham. ataupun laluan dia senang saja dia nak ke sini. Okey, lepas tu dia nak jumpa lelaki ni, dah kahwin, dah terus tak. Senang kan. So dia tidaklah sesuci-suci alam tapi dia pun ada kelemahan dia. So Okey. I always want to discuss that with director supaya adalah warna sikit kan. Betul, Walaupun betul, dia betul. watak protagonis tapi dia pun ada kelemahan dia juga. Betul, sebab apa? Kadang-kala filem-filem, drama-drama yang kita tengok ni menjadi reference kepada orang awam. Betul. Jadi orang awam ada perception tu. Hmm. Orang macam ni, perangai dia macam ni. Jadi dia mudah rasa percaya dengan benda yang dia tengok. Dia ingatkan macam dalam drama ni sebenarnya. Dia tu scammer. Kita yang ni. menipu. Sebab tu saya kata kalau yang dia my Jack insurance saya kira saya. Beli Saya dah. tak tahu dah buat pula saya. habis. Tapi kalau cerita luar banyak je. Muka sesuci alam tapi diorang bagi dia watak-watak macam Watak-watak ni. jahat lah. Watak-watak dia Untuk Nadia Nisa lah yang orang tak bagi tu. So maybe lepas ni I kena migrate kot. Macam mungkin Berlakon di Thailand. Berlakon di Thailand. Mungkin Thailand. jadi hantu siam ke apa. yang Korea ke apa ke kan. Lagi, mungkin akak boleh pergi berlakon di Indonesia. Boleh kembali. Ya. Contoh. Macam akak kita tengok dia ada on off. Ada on off dalam Takutnya on off. on off dalam dunia lakonan. Sebab nak kata di waktu off ni pergi mana? Pergi mana Ada you? ke pergi belajar silat ke? You ada juga Sebab kadang. Lani Tak boleh percaya kat aku ni. Saya memang Lani kita tahu merupakan dulu dia selalu hilang juga kadang-kadang. Dia suka membawa diri. rasanya ada. Rasa selalu hilangnya orang tablik. Tu dia pergi keluar 30 hari. 40 hari. 40 hari. Kan? Mula 3 hari. Macam tu. So kita nak tanya Tablik di sini ni tolong orang bagi tahu. Sebab mungkin ada kawan-kawan pun question. Dia ni ada belajar silat ke? Ada belajar ilmu apa meraga sukmo ke? Apa ke? Sebenarnya saya tak pernah berhenti bekerja. Kecuali Okey. selepas melahirkan anak pertama sebab MCO. Okey. Tapi bila saya hilang tu maknanya saya tengah rehearsal teater yang lama. Sebenarnya. Okey. Dulu-dulu kita Okey. commit rehearsal musical teater 3 bulan. Okey. Jadi kita bernafas semua benda tu lah. Dan show sebulan. Contoh dulu kat Istana Budaya lah. Dia akan show sebulan lebih kan. Lepas tu saya balik lah. Dekat TV. Okey. Tapi itu adalah adalah satu kekuatan dan juga mungkin nampak at some point adalah boleh jadi satu masalah ketika itu masa saya tengah nak peak because orang kata Nadia Akila dah tak buat, dia dah tak main TV, dia tak main film, dia nak buat teater je. Padahal tak. Saya tengah rehearsal budak teater disiplin kan, dia tak lari kan. So sebenarnya saya tak pernah berhenti. Kalau tidak pun saya pergi short course. Dulu saya suka short course sebab ada duit lebih sikit. Nanti tiba-tiba saya pergilah. Saya pernah pergi kat Penang buat Broadway short course sebab ada this guy from LA ajar. Saya pergi tu coconut oil. Saya pergilah 2 minggu sekejap. Ataupun pergilah lari Singapura dengan duit cukup-cukup tu. Pergilah belajar sebab kita mendahagakan sangat ilmu tu dan kita nak belajar macam mana nak jadi terror gila macam tu. Okey. Tak Ataupun- sangka lah saya tak sangka. Kalau sekarang Dia independent sikit. Ya, Dia boleh sebab boleh saya solo kagum lah. travel. Ya, saya kagum sebab saya tak sangka sebab saya ingatkan macam pelakon ni dia tak letak effort sedalam itu. Faham lah saya ingatkan dia kadang-kadang dia dapat pelakon ni dia dah pergi audition, dia cantik, dia dapat watak-watak, dia kenal orang Tak baik pelakon. you. Maaf Tak. cakap Maaf kumpulan cakap, kami kumpulan tak kita dikenali tak ada. sebagai cantik. Kumpulan kita orang dikenali sebagai masam lah. Oh ya ke? Oh kalau dalam industri. Dalam industri kita orang patch yang tadi tu pack yang macam tu saya takut dah lah. Saya rasa tak pokok saya luak daripada kalau kita orang masam dia apatah lagi. tak apa lagi saya tak apa. Taklah maksudnya Saya basuh
basi lah kot. Dia cakap bukan kita. Okay. Taklah, maksudnya tuntutan untuk nampak elok tu adalah tuntutan kerja. Kerja sahaja. Dari segi hari-hari kita biasa sahaja. Tapi kita macam tadi John kata apa? Saya tak sangka saya letak banyak effort. Saya tak tahu pun masa tu effort. Tapi masa tu saya nak. Saya suka. Dan bapak saya pula sejenis, susah lama dia nak lepaskan saya. Sebab dia percaya saya ni business woman. Sebab ekonomi saya memang A. Kan? Lama-lama lah. Yang bapak restu. Tapi dia kasih syarat. Tak mau gosip. Solat tak usah tinggal. Cari ilmu. So saya cuba sebab itu juga saya lambat sikit untuk orang kenal. Sebab ada banyak kali lah orang cuba, Nada mesti lah aku naikkan kau, kita buat gosip. Tak boleh bapa tak kasih. Dulu kadang-kadang dia orang cuba je, aku buat je lah nanti orang. Tak boleh bapa tak kasih. So saya cuba untuk lari dari, so saya jadi very private person. Sebab itulah kehidupan tu agak private, yang kita nak tahu dan dia kira ke mana pun private Kerja lagi. sahaja. Kerja dan journey tu pun tak ramai yang tahu kecuali geng-geng lah. Dan diorang selalu judge saya, kau ni jangan biar ada sorang-sorang. Sebab saya dulu suka travel sorang-sorang. Jauh-jauh je travel sorang-sorang. Bagus. Ini satu orang kata independent woman punya contoh. Mungkin kita boleh buat buku nanti. Wow. Sebab apa menarik, boleh kongsikan dengan generasi yang akan datang. Macam kita tengok Nadia Nisa ketika dia sedang peak, sedang naik itu, dia telah menamatkan zaman bujang dia. Dia jadi mother pula. Itu journey dia. Sebab tu saya tanya. Inilah soalan dia. Inilah soalan dia. Macam mana tiba-tiba sampai seru ni? Sebab biasanya orang rasa tengah duk peak ni, alang-alang tengah peak ni, biar aku betul-betul sampai season betul-betul sampai orang tak mau aku sampai lalu belakang kamera pun orang tapi balik baru aku pergi menikah ke, pergi settle down keluarga ke apa ke. Tapi macam Nadia Nisa duk tengah duk peak ni. Kalau orang akan mesti orang akan kata ruginya pasal apa. Macam mana? Cuba komen sikit. Benda tu tidak menjadi perkiraan dekat saya pula waktu tu. Mungkin sebab saya jumpa the one lah. Tapi tak boleh kata sebab saya dah jumpa dah. Kan? Dia dah best jumpa lah. dah. Husband dia best. Husband kita pula Sebab kita- pendengar Sierra Podcast. Kita pula memang minat husband dia nampak macam Chester Bennington. Kita memang minat. Apa dia Elok, apa kawan dia elok. duduk basuh pinggan gelak-gelak dekat dapur ni seorang-seorang ni duduk gelak kiki. Rupanya tengah dengar Sierra Podcast. Susah dia nak Chester gelak tau. Bennington. Dahsyat. Kita Dia- tu jumpa dah. Dia introvert. Jadi dia jumpa yang semi lah. Tak ada semi. extrovert. Okey lah. Bak kata kawan-kawan saya extrovert. Oh, ya ke? Tapi tak Okey, tahu kita lah. tanya extrovert You annoying. Okey, Annoying. menarik. Di sisi yang Sebab menarik. saya banyak bertanya. Okey, Saya suka banyak bertanya dan saya macam, ya ke pelik lah awak lah benda ni macam ni Lepas tu dia macam kau ni kan. Mungkin dia orang macam kau ni buat-buat tak tahu ke ataupun sahaja nak annoy kita orang ke. Jadi dia Memang orang tak tahulah. dia orang boh jadi ni annoying. Memang. Kadang-kadang dia saja cek gaduh. Ah. Kita tengah tenang dia cek gaduh. Itulah Nadia Nisa Dia sebenar. kena adalah seorang kan yang Ya. macam suka cuit-cuit Salah sikit, bual. salah bual kan. Lepas tu mana nak tahu nanti kan mungkin benda tu kadang-kadang ada orang suka simpan tapi yang penyampainya dia ni. Jadi at least saya cakap kan terus terang kan. Baguslah macam tu. So nak menjawab soalan you tadi, saya tak pernah terfikir yang kalau berkahwin nanti akan menamatkan kerjaya saya. Ataupun ada pada satu fasa ketika saya membuat keputusan untuk memakai tudung pun saya tak terfikir yang macam benda ni akan menamatkan kerjaya saya. So to me memang mungkinlah daripada awal tu saya banyaknya just go with the flow. Dan saya tak fikir apa benda yang akan datang selepas itu. So itu salah satu sebenarnya boleh jadi disadvantage ataupun advantage juga. Sebab bila you tak terlalu overthinking about it, you akan terus jalan je and hopefully dengan niat yang baik kita akan dipermudahkan urusan kita selepas itu. Dan saya bersyukur sangat saya jumpa pasangan yang betul-betul memahami minat saya dan kerjaya saya dan apa saya impikan dalam hidup saya. So alhamdulillah lah kita bertahanlah sehingga hari ini. Actually betul partner yang supportive. Partner yang Betul. Sebab apa kedua-dua partner untuk anda di rumah yang tak tahu. Saya bagi tahu partner mereka. Macam ini mungkin satu cabaran juga dan ada orang melihat orang-orang yang berada di status ini mungkin akan memberi masalah. Contohnya macam husband akak seorang vokalis band.
Yang sebelum ni dikenali apa semua. Macam Hasbah kau pelakon, dah jadi model apa semua. Salah. Aku rasa dia bayangkan orang lain ni. Tak ada. betul Saya lah, jumpa dia kan hari tengok tu. lah. Tidaklah. So maksudnya Pelakon. Pelakon, tak, dia seorang pelukis. pelukis, pelakon pula dah. Dia Maksudnya bukan. dia model kan? Tidak. Tidak model. Bagi Tidak saya di model. mata saya model dah. Betul ke? Dia pelukis. Lagi seronok dia dengar. Saya suruh delete apa ni. Kalau tidak dia dengar part ni saja. Yang Zaki Okey. kan Pak ni je dia terkekek-kekek. Dia tak ada. terkekek-kekek lah. Suami Dia saya seorang pelukis. 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 Dia betul-betul. Sebab tu dia introvert, dia pelukis. Oh, saya ingat dia memang buat kerja-kerja Tidak. background ni. Okey, so dia pelukis. Saya dah tahu. Mm-mm. So dua-dua watak ni bukan watak. Music director. Ya, dan Yes. juga seorang pelukis. Pelukis. Dua-dua ni orang seni. Yang orang akan melihat apabila seorang pelakon dia dengan orang seni ni, mungkin ada setengah orang rasa pasangan yang saling memahami. Sebab apa? Masing-masing orang seni. Tapi ada juga orang seni sendiri yang berjaya membuktikan ini Tak bukan boleh. satu pasangan yang okey lah. Ya, betul. Sebab biasanya tidak bertahan lama. Ya, ya. Jadi mungkin boleh kongsikan sikit lah. Sebab mungkin ini tips lah. Kod-kod yang ada yang baru nak jatuh hati dengan pelakon. Sedap kot kita percaya imam masjid. Sebab mereka ni terasa tak boleh pakai. Ada mungkin macam tu. Kita layak ke nak bagi tips ni? Tak. Ini kongsikan berdasarkan pengalaman. Dia bukan kata Okey. kita kata ni betul. Sebab kita ni bersembang ni kita berkongsi je. Kita tak mengajak siapa-siapa pun. Kita tak Kau suruh ni- buat pun. Okay, kita kena up lah husband kita masing-masing. Ya. Ya. Sebenarnya saya Really rockstar. Kalau dalam bahasa yang lebih mudah rockstar Kami lah. pun pergi dia dulu. cuba nyanyi satu lagu. Wow. Summary je yang saya ingat. Betul. Ha. Sebenarnya saya jumpa dia kerja. Oh. Dan saya kerja dengan dia lama. Okay. Dan dia serius dengan kerja dia. Dia start as vocal director. Okay. Lepas tu lama-lama saya witness lah dia lama-lama dia jadi music director. Lepas tu kita macam best je dia ni. Tapi masih kita kenal tu dua-dua busy. So kita tak ada macam hari-hari dating ke tak berapa nak dance sangat. Tapi kita macam okay lah jom ni tiba-tiba kita rapat. And then circle kawan pun okay. Dan dia tengok kerja saya. Saya memang masa awal-awal dia tengok cara kerja saya shooting. Dia macam, weh, apa punya kerja you ni? Tidur berapa jam je. Macam ni lah. Okay. Kan masa tu shooting sebulan. Balik 1 pagi, call time 7 pagi. Balik 2 pagi, call time 8 pagi. Bersyukurlah awak berada di tempat dengan aircon ni. Dengan aircon Kita ni. Apa? Glamorous menjadi pelakon? Tidak. Makan tepi longkang sis. Tidak. Normal. Tidur macam ni je kadang-kadang. Tukar baju mana dan. Mana Blok dan. rambut. Tanyalah kafe tu. Dia pun bilang kau tanya kita Pergilah minta tumpang toilet dia. Cepat. So, itulah Kecuklah sekejap. kehidupan kita. There's nothing glamorous about being an actor sebenarnya. Di Malaysia lah. Tapi balik pada tu adalah dia nampak cara saya kerja dan cara saya bergaul dan saya jenis yang inilah saya kan. Dan dia pun itulah dia. Sekali dia masuk studio kat Abah dia bye tak jumpa. Okay. Kan lama-lama macam Lama-lama. suami dia lah kalau masuk studio. So lama-lama Dua-dua kita suami dari studio tapi lain kan. Suami dari studio. Satu Bersamaan. trivia. Bestnya. Lagi satu trivia. Cuba teka nama husband kita orang siapa. Google sekarang. Dia tahu. Oh dia tahu nama yang ni kan. Dia tahu nama stage saja. Susahlah dia nak Google. Bagi tahu je lah kau ni pun. Bagi tahu je lah. Okey. Google pula buat paksa orang pula. You kata you boleh edit tak program sebab ni. dia kata saya tak mau cakap orang macam ni. Nampak? Dia pakai. Awak lemah. Saya lemah. Aduh, lepas tu dia pun pergi ambil Tak telefon awak. tu. Kalau kita orang dua scam awak kita Betul menang kau, besar. betul. Sebab Ish, sebab lah, saya tak sikit kawan lagi. perempuan. Nadia's podcast boleh Habis, tukar. sekarang Betul. juga. Tengok macam mana saya kena tipu. Real life ni. Okey, nantikan ini adalah episod terakhir. John Bear. Minggu depan Selepas kita ini, kami rebranding. akan Okey kak, nama husband kak. Saiful Razman. Okey. Saiful Rizwan. Kelakar kan? Nadia, Saiful. Lepas tu dua-dua Saiful main pada studio. Ya, Dua-dua perangai sama, diam. diam. Okey. Tapi dia orang geng macam tu. Menarik ni. Mm-mm. Tapi dua-dua suami sering mengenali ke tak sebelum ni? Saling mengenali dan support each other. Okey. Macam saya teringin nak tahu dari segi band ni saya boleh kira tak jauh sangat lah boleh tahu lagi lah. Orang-orang band ni kalau dari segi pelukis ni saya teringin nak tahu sebab Kan? pelukis ni dia memang kalau dia lapak dia lukis buah apple macam tu lah. Tengok dia. Kalau Ini lapak, rupanya kalau judgemental. lapak dia masak lah, dia potong lah dia buah yang ada. Dah maksud saya dia okey pelukis ni kan sebab dia pendiam. Dia akan dia kan selalu kita nampak dia ni artistik. Dia macam suka didekati, dia macam pelik-pelik. Tiba-tiba dia cakap ism punya barang, ideologi punya benda. Deep. Jadi macam mana?
Nadia Nisa menangani benda ni ataupun memang saya memang amazed lah dengan kepelikan ini? Saya bagi tahu dia dan dia pun tahu pasal benda ni. Ha. Benda ni bila kita orang sembang balik sekarang, benda ni jadi kelakar lah. Tapi awal-awal dulu masa dia nak berkenalan dengan saya cakap dengan dia, awak ni tak normal. Okey. Benda tu buatkan dia sangat makan dalam dan dia tinggalkan tempat tu, dia macam dia caw. So dia kata apa benda yang lain sangat yang dia buat yang tak boleh match sangat dengan dia ni. And then sebenarnya kita pun dikenalkan oleh kawan-kawan circle of friends jugalah. And then one of kawan baik dia kata dia kata Kawan atas kawan-kawan lah. Kenal-kenal ni. lepas tu kawan baik dia cakap, dia kata apa sangat yang bezanya life Man ni dengan kau, dia kata kan. So cubalah cari persamaan dekat situ dan janganlah melihat perbezaan tu sangat. Okay. Berbanding yang benda yang korang buat ni kan. So you have the same interest, korang suka filem, korang suka pergi tengok show, korang suka tengok korang pergi gig. So from there baru saya macam okay, kita cari satu persamaan dengan dia, which is sampai sekarang memang kita orang minat filem. So filem yang sebenarnya Menyettle downkan keadaan. So dari segi painting ke apa semua tu memang saya tak faham Sampai sekarang. Okey. tak faham. Tapi bila dia bawa pergi opening show ke apa, kita buat-buat lah Pergi. macam nice, this one I like semua. Itu watak akak sebab pelakon. Ya. Daripada Lepas tu pelakon. kita macam Stroke buat-buat dia je kan? lah macam okay. Cik. Padahal macam dah okay. Macam tu lah kan. Filem menyatukan kita sebab kita ada banyak persoalan bila kita tengok satu filem. So kita banyak berhujah tentang itu dan up until now benda tu menjadi Postmortem menjadi benda pengikat kita orang lah. So macam saya ni soalannya kepada dua-dua orang pelakon. Okey, contoh kalau bini kita ni pelakon, okey? Macam mana kita nak tahu dia tengah berlakon ke dia tengah duduk betul-betul ni? Ya, tu pun suami saya pun selalu cakap. Sebab untuk saya ni, kalau macam contoh akak buat tadi, akak buat saya dah betul-betul, cantik kan saya lukis. Saya akan jadi bangang yang percaya tu. Padahal tu sebenarnya adalah lakonan. Dia untuk pun kadang-kadang fix macam tu. saya. Cantik kan? Itulah, I rasa macam Tengok, benda-benda macam ni lah. Macam mana nak tahu ni? macam mana you boleh buat ni kan? Padahal macam kan. Okey, Dia pun akak tahu tadi kena je. mengaku lah. Tolong mengaku. Saya Macam pun mana? tak tahu bila saya berlakon dan bila saya betul. Sebab kita tak tahu kan. Dan suami kita orang notice lah benda tu. Mungkin dia kesian lah kat dia orang. Tapi mereka dah buat pilihan bukan? It's too Dan late. mereka tidak boleh. Apa lagi dia buat? Sebab bagi saya menarik kan. Okey, contoh kalau saya letak tak tahu jadi tak percaya ke? Tak percaya ke bila kita tahu ini adalah Dia akan lakonan. macam ni lah. Dia akan gelak sendiri. Dia orang akan gelak sendiri. Yang macam you tengah berlakon kan sebenarnya. Dia akan macam tu. Kadang kita sampai tak tahu dia serius ke? You Han nak serious betul-betul nak marah ke atau Han saja nak saja main-main lah? Tapi benda tu menjadi I think Colour dalam rumah tangga. colour dalam hiburan kepada dia juga. And Mm-mm. also I rasa mungkin kita bersyukur juga sebab kita ada suami yang ada background seni. Jadi dia faham kot. Dia tak Dia- judge sangat lah. Dia macam Dia faham passion tu. okey. Kenapa okey. kita masih kat sini. Ya, ya, Walaupun ya, kadang-kadang ya. tiba-tiba dia macam tegur macam ni watak ni kan. Contohnya saya shoot watak Siti contoh. Ni Siti kan. Maknanya setiap kali I shoot I lain ke? Dia cakap biasalah. Maknanya Sakit ada puati jugalah. Dia ambil kesian tahu dia fikir jugalah. kesiannya you kan. Tak apalah kesian dia. Macam tu. Menarik. Ini memang menarik lah. Saya soalan ni tak kamai lah kalau kita bawa lelaki sebagai tetamu. Dan dua-dua dan Nadias ni sangat-sangat memberi impact yang sangat mengubah perspektif saya terhadap Betul ke? lakonan. Ke you pun tengah berlakon juga ni? Kita bukan pelakon ke? Kalau tidak mesti dicalonkan di mana-mana. Gambar pun orang tak orang panggil lagi. Jadi kita meredakan keadaan dulu. Kita berhenti seketika. Kita minum air dulu. Minum Dan air. settle down sat dulu. Dan kita akan kembali semula dalam Sera Podcast di babak yang kedua. Rancak.